Okey, kita dah sampai di Hotel Bayview, Georgetown. So, jom kita check in. Okey, ni lobby ya. Okey, saya nak pergi check in. Dah siap register, so nak check in bilik. Okey, kita nak ke bilik kita. Okey, kita nak pergi bilik kita 702. Okey, sini ya. Izzat. Okey. Oh my god. Okey, Izzat. Make up. Okey, kita ambil dia dah. First, kita tengok toilet dulu. Ada bathtub. Ada shower room. Okay, toilet bowl. Condition very clean. Toiletries semua ada bagi ya. Okay, size bathroom besar. Okay, bagi saya besar lah. Okay. Ada almari. Okay. Single bed lah, twin single bed. Yang ni biasalah, yang mineral apa semua ni. Coffee. Okay, TV, working table. Okay, dan okay, partial sea view lah. Kat ujung tu nampak lah laut sikit. So room size memang besar. Okay, besar lah. Nampak Toto ni memang boleh tidur ramai ni. Okay, that's all. Sekarang saya di level 4, iaitu level swimming pool. Okay, swimming pool. Okay, kita ada di level 4 swimming pool. Very small. Kecil je lah untuk budak-budak, untuk janjian boleh lah. Guys, sekarang dekat pukul 8, saya nak pergi ke gymnasium. Dia tutup pukul 9. Kita nak tengok dia punya gym dia. Okay ke tak? Okay, let's go. Gym tingkat 5. Okay, level 5. Oh ya, ni ya. Tak ada orang. Okay, in. Dia punya lampu pun suram, agak menyeramkan. Okay, ada ayat. Ni dia punya mesin dia. Okay, dumbbell. Ini leg. Saya pun tak berapa reti sangat. Ada treadmill yang besar. Yang ni, yang best ni. Okay, ada 2 treadmill yang besar. Dan ini mesin
kayu gerek. Okey, ini saja. Okey, dan ni ada toilet. Okey, so saya nak buat towel pun ada. So saya nak buat workout sikit. Assalamualaikum. Good morning. Okay, saya review sikit tentang hotel Bayview Georgetown ni. Okay, dia ada dua hotel Bayview ni di Batu Ferringhi. Yang tu Beach Resort dan yang ni Georgetown. Jangan silap. Okay, yang ni duduk di tengah pekan Georgetown. Okay, dia konsep more kepada business hotel lah. Hotel ni saya book dengan harga RM200 termasuk cukai melalui platform booking.com. Okey, secara keseluruhan baik, bilik dia sangat luas, bathroom pun luas. Okey, memang selesa lah. Cuma ada beberapa isu sikit. Okay, dalam bilik ada beberapa ada switch lampu ataupun ada lampu yang tak berfungsi. Kemudian bathroom macam bilik yang saya duduk ni, dia punya sinki dia tersumbat. Okay. Kemudian parking. Parking kita di bangunan bersebelahan. Okay, jadi untuk first timer akan confuse lah, sebab bila kita drop bag di lobby, kita terpaksa pusing balik kereta untuk masuk parking, sebab parking dia sebelum entry lobby. Okay. Kemudian location juga, dia duduk di tengah-tengah pekan. Jadi tak boleh expect yang kita akan tidur dengan senyap lah. Swimming pool okey, cuma dia tak besar. Size dia tak besar. Okey lah, boleh lah. Gym dia pun okey. Cuma swimming pool dia tu dia ada bahagian yang dalam, kedalaman dia 3.5 meter. So must be very careful lah. 3.5 meter tu sangat dalam. Okay, so that's all review saya kali ini. Okay, terima kasih tuan-tuan menonton. Okay, kita jumpa lagi dalam review yang lain. Assalamualaikum.